Kepada saya, isu mazhab ni diapi-apikan oleh musuh kita. Padahal perbezaan mazhab ni sudah ada sejak ribu tahun. Sejak berlakunya kejatuhan Khulafa' Rasyidin, naik Umayyah, perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, timbulnya mazhab. Pada asalnya pertelekahan politik sahaja, asalnya. Pertelekahan politik sahaja antara orang Islam dengan Islam. Setuju dengan Muawiyah, setuju dengan Ali, itu saja. Tak sampai perkara hukum. Bila dah lama melarat, sampai perkara hukum jadi melarat. Namun demikian, kita mempunyai warisan ilmu yang muktabar, warisan ilmu yang muktabar dari semua mazhab. Apa yang menarik, ulama-ulama yang muktabar kalangan mazhab Sunni mengaji dengan Syiah mengaji Sunni tahun dulu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq belajar Imam Abu Hanifah. Mereka berbeza antara satu sama lain. Yang krisisnya orang bawah saja. Jadi orang bawah inilah yang diapi-apikan. Kita kena sedar bahawa dalam Sunni ada puluh-puluh mazhab, dalam Syiah ada puluh-puluh mazhab, dalam Khawarij puluh-puluh mazhab. Jadi OIC melalui inisiatif Majma' Fiqh, iaitulah bidang fiqh OIC, telah berjaya membuat satu ketempelan. Di sana 8 mazhab yang diiktiraf sebagai orang Islam. Iaitulah dalam Sunni, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Dalam Syiah, iaitulah mazhab Ja'fariyah dan Zaidiyah. Dalam Khawarij, mazhab Ibadi yang ramai pengikut dari Oman, di Algeria. Ini dianggap sebagai mazhab yang ada buku, ada kitab, ada rujukan, ada kitab dakwah dia. Yang bezanya masalah cabang, bukan masalah dasar. Jadi yang ini yang dipakai. Ini pengikut yang ramai. Pengikut yang melampau itu tidak banyak sebenarnya. Tapi ini yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Apa yang membimbangkan kita ialah mazhab inilah yang dijadikan asas oleh penjajah. Kita perkauman asas oleh penjajah untuk memecahkan orang Islam. Di mana berlakunya perang proksi di Asia Barat pada hari ini. Perang proksi ini mereka jadikan mazhab dan kaum. Agama. Ada orang Arab Yahudi, ada orang Arab Kristian, ada orang Arab Islam. Ada Sunni Syiah. Ini dijadikan. Bukan saja Sunni Syiah. Syiah dengan Syiah pun bertempur di Iraq. Sunni dengan Sunni pun bertempur. Begitu sekali. Dan semua pihak ini ada penyumbang dia. Ini dengan sebab itulah saya memilih Malaysia ini pendekatan demokrasi, bukan pendekatan lain. Kalau memilih tanpa demokrasi akan jadi peluang kepada perang proksi sama kita sendiri yang mengundang Jabatan Asli. Dan saya sampaikan pandangan ini kepada rakan-rakan di luar negara. Pada awalnya mereka mencemoohkan saya kerana saya bukan Arab. Kerana bukan Arab. Bukan Arab dia tak hormatilah. Jadi sekarang baru mereka sedar. Dan sebab itu kita melihat Turki dah berdamai dengan Qatar. Qatar dah berdamai dengan Iran sekarang ni. Saudi akan berdamai dengan Iran. Akan berlaku perdamaian ini. Alhamdulillah.